bertemakan Be Healthy Do Charity, Walkathon Rose to Rose Walk for Humanity berlangsung di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur pada Ahad lalu dengan disertai lebih daripada 1,200 orang dari pelbagai bangsa, kaum, latar belakang dan umur. Aktiviti seawal jam 7 pagi itu dimulakan dengan senaman oleh Kapten Danny, seterusnya pelepasan peserta oleh Dr. Fauzia Hassan selaku penasihat Rose to Rose. Alhamdulillah, kita mengucap syukur pada Allah SWT kerana program pada hari ini setakat hari ini berjalan dengan baik, dengan cuaca yang amat baik. Compare pada last year, kita kena terpaksa mengubah masa Walk for Humanity disebabkan haze yang begitu teruk, jadi menyebabkan partisipan kurang pada tahun lepas. Tapi pada tahun ini Alhamdulillah kita dapat lihat bahawa ramai partisipan yang hadir pada hari ini dan kita menjangka dalam lebih daripada 1,000 orang. Ada kanak-kanak, ada orang tua, ada ibu-ibu, ada orang Rohingya, saya rasa ada orang India, orang Cina, orang Palestin. Alhamdulillah. So kita mendapat sambutan across board dari segi profession, dari segi pekerjaan dan juga dari segi bangsa dan ras, insya-Allah. Sama-sama untuk membuat charity dan at the same time insya-Allah be healthy. Larian amal anjuran agensi Rose to Rose di bawah Humanitarian Care Malaysia, MyCare, ini merupakan penganjuran kali kedua oleh agensi tersebut yang bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat selain memberi kesedaran mengenai isu kemanusiaan warga Palestin, Syria dan Rohingya. Pada hari ini kehadiran bukan sekadar daripada masyarakat tempatan yang pelbagai usia, pelbagai latar belakang, tetapi juga terdapatkan anak-anak daripada Rohingya yang kita boleh lihat di sini. Mereka ini adalah daripada Tahfiz Rohingya yang mana merupakan salah satu kumpulan yang kita bantulah di bawah projek Rose to Rose, di mana ibu-ibu mereka kita berikan latihan menjahit, latihan masakan dan sebagainya. Ini adalah antara anak-anak yang dapat hadir bersama dengan kita. Selain daripada anak-anak Rohingya, juga terdapat rakan-rakan daripada Palestin yang datang sekeluarga. Kehadiran mereka ini ditaja oleh pihak Rose to Rose. Seterusnya kita juga ada menaja anak-anak yatim dan mereka yang kurang berkemampuan untuk bersama dengan kita pada hari ini. Program apa yang akan diadakan oleh Rose to Rose bersama anak-anak Rohingya atau warga Palestin bersama dengan telefon? Setakat ini untuk masyarakat Rohingya memang kita ada sediakan satu program latihan dan pembangunan untuk ibu-ibu mereka, untuk anak-anak remaja mereka. Tetapi untuk kanak-kanak yang masih di usia sekolah ni belum lagi ada satu program khas. Mungkin insya-Allah kita akan fikirkanlah beberapa program, contohnya motivasi, perkemahan dan sebagainya untuk membentuk siasat diri mereka dan juga untuk mengukuhkan akidah dan keagamaan mereka, juga keyakinan diri, insya-Allah. Amal seperti ini patut diteruskan ke macam mana? Ya, saya rasa patut diteruskan sebab kalau nak ikutkan sekarang ni ramai golongan sekarang ni dah sedar tentang kesihatan. So bila masuk larian pun saya tengok ramai daripada peringkat bawah sampai peringkat yang ni dia orang masuk larian. Oh, so far so good. Dia akan lebih, orang kata, encourage people to know and then create awareness among people on what happened dekat Palestin, and at the same time nak boleh menyumbang kan. Kalau biasanya orang nak menyumbang ni, kalau nak go through certain macam email ke apa, payah sikit. So kalau cara macam ni is good lah. Di samping dapat menyumbang amal, samping dapat menjaga kesihatan. Pandangan saya larian ini sangat menarik, sangat bagus untuk merapatkan lagi ukhuwah dan juga kerjasama demi keamanan di antara rakyat Malaysia berbilang kaum, dan satu program yang menarik yang dianjurkan oleh Rose to Rose iaitu agensi di bawah MyCare. Jadi saya mengharapkan agar program ini diteruskan lagi di masa hadapan agar dapat kita memberikan mesej keamanan sejagat kepada seluruh masyarakat di Malaysia secara amnya. Terima kasih. Ini tahun kedua lah saya menyertai acara Rose to Rose ini, dan alhamdulillah dari semasa ke semasa program ini sangat menarik dan juga sangat mengujakan. Akan terus menyokong Rose to Rose. InsyaAllah akan terus bersama Rose to Rose dan juga MyCare dalam memperjuangkan isu kemanusiaan sejagat. Terima kasih. Pelbagai aktiviti dianjurkan, antaranya cabutan bertuah, pemeriksaan kesihatan oleh KPJ Healthcare, dan peserta juga berpeluang bergambar sambil menderma bersama motosikal berkuasa besar yang dipamerkan. Fun lah, best lah sebab macam lepas donate kan, so macam ada exercise lagi kan, so macam boleh lah best. Exercise sambil beramal? Sambil exercise sambil beramal. Biasa buat larian ke? First time join ke?
first time join lah. Sebelum ni tak pernah join macam ni, so macam this is first time, so okay lah, best. Sangat menarik dan sangat berbangga lah dengan penglibatan ramai. Dan ini merupakan satu usaha selain daripada beriadah, kita dapat memaklumkan pada orang ramai tentang MyCare, Rose dan juga keadaan umat Islam seluruh dunia. Ialah selain daripada silaturahim, jumpa kawan-kawan lama dan membawa keluarga bersama. Penasihat Rose to Rose, Dr. Fauzia berkata dana yang berjaya dikumpul akan digunakan dengan memberi fokus utamanya kepada memperkasakan wanita serta memastikan kanak-kanak diberikan pendidikan sewajarnya agar mereka boleh berdikari dan membawa perubahan kepada masyarakat mereka. Basically kita fokus kepada wanita dan kanak-kanak. Kemungkinan besar ialah untuk menampu pusat wanita yang dah ada, dan juga kita juga mempunyai perancangan untuk menubuh banyak lagi pusat wanita di tempat-tempat yang diperlukan, insya-Allah. It's a very good event, and I think more youngsters and even adults should participate for a good cause. So, macam mana you fikir pasal kerja-kerja amal yang dijalankan oleh Rose to Rose? So, what do you think about this? It's the first time actually I'm hearing about them. I really do not know much, but I know that they're doing a good cause for those who are in need of help. Mungkin lepas ni boleh join dengan Oh, definitely. My whole family, in fact, the whole lot of us are supposed to be here this morning, but unfortunately they're not able to. I think this event is good for youngsters to exercise, to train their stamina and all. So maybe you can encourage your friend to join. Yeah, maybe lah. Because today I didn't know about it until my mom told me yesterday night, so I came here today. Wakil Bikers Sri Kandi Purwani, Rozaidah Syahbudin berkata penganjuran layan amal ini juga sedikit sebanyak dapat menandakan sikap keprihatinan rakyat Malaysia dan sekaligus memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak bagi berkecimpung dalam aktiviti kemanusiaan. Perkhidmatan yang boleh dikatakan agak meriah pada hari ini, mungkin boleh komen sedikit layan amal hari ini. Alhamdulillah, sebenarnya apa yang hari ini penyertaan melebihi yang kita jangkakan, sebab syukur alhamdulillah di mana program yang sebegini sebenarnya digalakkan kerana bukan sahaja penyertaan orang dewasa tapi mereka dapat bawa family. Jadi mengatakan untuk hari keluarga untuk semua. Dan di sini juga sebenarnya kita menggalakkan kepada para peserta khasnya keluarga wawarkan kepada anak-anak aktiviti kesukarelawan. Jadi kita bukan setakat untuk di Malaysia saja, kita global. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita dapat serapkan semangat prihatin, kasih sayang, lebih berhemah pada anak-anak muda sekarang ni.